Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kali ini kita akan lukis penjaga zoo dan panda-pandanya. Okey, saya lukiskan penjaga dekat tengah-tengah dan sedang bermain dengan beberapa ekor panda. Okey. Pandanya tengah, yang satu tengah bergayut kat tangannya, satu tengah ada duduk kat atas bahu, dan satu lagi duduk di sebelah kanan sedang makan pucuk si buluh lah. Dan juga yang satu lagi last sekali dia duduk kat atas, dia nak mencapai kepala si penjaga zoo ni. Okey, saya lukiskan supaya balance semua duduk kat tengah-tengah, jangan tepi sangat, biar dia center saja. Okey, saya terangkan semua. Terangkan biar kita nampak lagi satu, bila warna tu masih nampak garisan-garisan tu semua. Okey. Jangan lupa dia kasih dan soalan kata kasih makan juga Ni saya letak daun-daun buluh lah, dan juga air. Okey. Tapak kaki dia ada sikit palang kayu kan untuk dia panjat, bersantai, ada batu-bata, ada pokok besar untuk dia berteduh. Okey, dan belakang ni ada pagar, tapi pagar dia bukan pagar biasa, dia cuma ada warna-warna sikit lah. Kita start colour pula sekarang ni. Pastikan ada colour brush dan air dan kain. Mula saya mulakan dengan hijau muda untuk warna buluh, dan juga hijau pekat untuk daun yang besar belakang ni, dan juga pagar dia warna hijau biar nampak natural sikit lah, tak nampak macam penjara pula ya. Okay, masukkan lantai nya pasir saja warna yellow ochre, dan juga batu-batu tu yellow ochre campur sedikit warna kelabu yang kita dah bancuh tadi kan. Dan juga batang kayu warna coklat, skin pula warna coklat campur putih saja biar cerah sikit. Okey, mana celah tak masuk. Lepas tu kita masukkan putih. Tadi kita dah masukkan panda warna putih, dan juga masukkan warna kelabu di bawahnya. Kemudian barulah kita masukkan warna hitam panda pada tangan, telinga dan mata dia. Kaki juga warna hitam. Okey, lepas tu kita masukkan tona kedua. Hijau muda lawan dia dengan hijau gelap. Dan juga kita masukkan pada daun yang belakang ni kan, campur sikit biru ataupun hitam sikit biar nampak gelap. Dan juga tiang di belakang tu sekali. Separuh daripada objek, gelap separuh daripada objek. Sama juga dinding, gelapnya kat bawah, hitam sikit. Lepas tu kita wash brush, lap, lepas tu mixkan antara dua warna hitam tu dengan warna kita yang dah letak tadi kan. Okay, masukkan bayang-bayang objek juga, dan juga semua warna separuh-separuh, dan juga jalinan pada kayu. Okay, belang-belang sikit, tinggalkan warna asalnya. Sementara tunggu kering, kita masukkan tona gelap untuk baju penjaga zoo ni. Okay, mixkan dengan brush lembap. Masukkan jalinan pada tali kayu, pada jari-jari orang, dan juga ton pada bekas air tu pun nak kena masukkan. Okay, ni kira cahayanya dari atas kan, dia siang di luar open kan, tempat open bawah matahari. Okay, masukkan celah kat mata dia, dan juga hidung dia warna pink, dan mulut dia warna pink kan, lidah dia warna pink merah. Masukkan makin gelap, kita hubung sikit hitam pada batu-bata, dan tempat lain juga daun-daun pun ada gelap-gelap sikit supaya nampak timbul warna kita. Dan juga walkie-talkie. Semua penjaga zoo mesti ada walkie-talkie. Senang nak dihubungi. Ni kaki panda tertinggal pula, nasib baik kita perasan. Okay, masukkan hitam yang perlu. Okay, sekarang masukkan warna cerah pula. Okay, semua yang masuk campur putih, hijau campur putih sikit untuk daun. Dia letakkan sebelah atas saja, dia kena pantulan cahaya kan, kilat-kilat pada daun buluh ataupun daun yang kat belakang ni. Tak sikit-sikit je, lepas tu mix dengan air sikit, lap. Mixkan antara dua warna hijau pekat dengan warna putih
putih hijau ni. Okey. Dia masukkan yang celah-celah yang tak masuk tu, kita masukkan celah-celah tu. Ada yang tak kena ni. Okey, masukkan celah, cahaya pada bulu hitam pun masih ada cahaya ya. Letakkan sikit putih, lepas tu mixkan dengan air yang brush lembap yang dilap. Jangan terlalu basah sangat, nanti pecah pula colour tu. Nanti kembang pula, lagi rosak pula kertas. Okey, ingat pastikan gunakan kain tu. Okey, touch up yang perlu. Senang je, gunakan warna yang ada yang pada palette. Itu pentingnya palette. Okey, lepas tu ada bulu-bulu sikit pada badan ni, warna putih kan. Tajam-tajamkan sikit di sebelah atas ni. Nampak dia berbulu-bulu, gebu saja. Okey. Yang mana dah kan gelapkan sikit-sikit. Perlahan-lahan, satu-satu. Tapi sentiasa cek semua keseluruhan lukisan. Yang mana kena tambah, ada nampak kertas. Isikan je. Makin gelapkan sikit. Mixkan baik semula. Itu pentingnya palette. Bila warna asal dia ada, senang kita nak touch up balik, nak betulkan semula. Atau nak mixkan warna apa. Siapa dengan putih, siapa dengan hitam. Okay, sama juga dengan jalinan batang kayu ni kan, coklat campur putih saja. Biar nampak jalinan belang-belang kayu. Okay, ada betulkan muka orang ni, saya cerahkan sikit biar nampak cerah. Tadi macam gelap sikit. Bila dah kering baru kita nampak dia gelap ke atau terang. Macam juga atas ni kan, kita tambah putih. Kalau nak letak batu, cucuk je sikit, bintik-bintik besar kecil. Celah-celah daun buluh tu pun gelap sikit. Kemudian sama juga masukkan putih pula. Okay, bintik-bintik kan pasti kat lantai kan. Okay. Okay, itu saja. Semoga sukses.